Masalah pemakanan tidak seimbang dalam kalangan kanak-kanak terus menjadi perhatian. Ia bukan sahaja menjejaskan pertumbuhan fizikal, malah turut memberi kesan kepada perkembangan kognitif. Pengarah urusan SKV Dr. Kartikawati Mohamad berkata, Jabatan Tinjauan Kebangsaan Mobiliti dan Kesihatan 2022 menunjukkan lebih 1 daripada 5 kanak-kanak mengalami masalah bantun. Manakala kira-kira 30% berada dalam kategori berat badan berlebihan. Lebih kurang 22% kanak-kanak di darjah 1 tidak dapat menguasai membaca, menulis dan mengira. So ini semua ada kaitan dengan isu bantut dan juga pemakanan yang tidak sihat. Dan bila terbantut, bukan sahaja fizikal mereka terbantut, begitu juga perkembangan minda mereka tidak berlaku dengan optima. Beliau berkata kekurangan nutrisi sejak kecil boleh memberi kesan jangka panjang termasuk risiko penyakit kronik serta menjejaskan peluang sosioekonomi. Nanti mereka ini berisiko untuk mendapat penyakit kronik di kemudian hari. Mereka juga berisiko untuk tidak mendapat pekerjaan dan pendapatan yang baik. Tambah beliau, kesedaran ibu bapa amat penting dalam memastikan anak-anak mendapat pemakanan seimbang sejak peringkat awal. Perubahan gaya hidup moden seperti pengambilan makanan segera dan pendedahan kepada peranti digital turut menjadi cabaran. Justru, pendekatan seimbang dalam pemakanan dan sokongan berterusan perlu diberi bagi melahirkan generasi yang lebih sihat dan berdaya saing.